Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hari ini slot khas bersama saya Muhammad Nafis bin Muhammad Zihan dalam Buletin Al-Falah. Hari ini, saya akan merangkumkan beberapa peristiwa-peristiwa penting yang telah berlaku di SMKA Falahiyah sepanjang bulan Mac hingga April. Pada 9 Mac 2026 pada hari Isnin, 9 pagi di Bilik Mesyuarat Haji Yusof Omar telah pun diadakan pendaftaran pelajar tingkatan 1 ambilan ketiga sesi 2026 yang telah dirasmikan oleh Tuan Haji Muhammad Rosli bin Idris. Pada 16 Mac 2026 bersamaan dengan 26 Ramadan 1440 Hijrah, ceramah sempena Iftar Jam'i telah pun diadakan peringkat SMKA Falahiyah yang telah dikotai oleh Ustaz Najib bin Muhammad Syukri. Pada tarikh yang sama juga, Majlis Iftar Jam'i pun telah diadakan di dataran MRO SMKA Falahiyah yang telah dianjurkan oleh anjuran KJKT 2026. Pada tarikh yang sama juga, Majlis Iftar Jam'i telah pun dimeriahkan lagi dengan solat maghrib dan isyak dan tarawih pada pukul 7.40 malam di dataran MRO SMKA Falahiyah bersama pelajar-pelajar asrama. Pada tarikh yang sama juga, Majlis Sambayan Kasih Jasa Mudi Kenal telah pun diadakan bagi menghargai jasa Encik Mak Rani bin Seman, penolong kanan tingkatan 6, tempoh perkhidmatannya 36 tahun di Dewan Haji Wak Adam. Pada 31 Mac 2026, pada hari Selasa, Majlis Penyerahan Keputusan SPM 2025 peringkat SMKA Falahiyah telah pun dirasmikan oleh Tuan Haji Muhammad Rosli bin Idris di Dewan Haji Wak Adam. Pada 2 April 2026, pada hari Khamis, jamuan Hari Raya Aidilfitri peringkat sekolah menengah kebangsaan agama Falahiyah telah pun diadakan di Dewan Haji Wak Adam dan di persekitaran sekolah bagi memeriahkan lagi Hari Raya Aidilfitri 2026. Majlis Penyerahan Slip Keputusan SPM 2025 pelajar cemerlang 11A+ dengan penuh rasa bangga dan syukur diumumkan dua pelajar cemerlang yang telah memperoleh keputusan cemerlang 11A+, iaitu Aina Sofia binti Azmi dan juga Nur Aisyah Fatihah binti Muhammad Khairul Arifin. Pada 10 April 2026, pada pukul 3 petang di Dewan Haji Wak Adam, program motivasi adat dulu baru ilmu bagi menunjukkan pemilihan generasi beradab, berilmu dan berakhlak mulia. Pada 11 April 2026 pada hari Sabtu pada pukul 8.30 pagi, Majlis Apresiasi SPM SMKA Falahiyah 2025 kali ke-21 telah pun diadakan di Dewan Haji Wak Adam dan dirasmikan oleh Encik Ahmad Idris, YDP Alumni SMKA Falahiyah. Pada hari Ahad 12 April 2026 bertempat di Dewan Haji Wak Adam, Majlis Liqab Mahabah dan Motivasi Calon SPM 2026 Bangkit Anakku Pelajar SPM bersama Ibu Bapa, iaitu penceramahnya Encik Ahmad Idris, YDP Alumni SMKA Falahiyah. Pada hari Ahad 12 April 2026, di Dewan Haji Wak Adam SMKA Falahiyah, calon SPM 2028 mengadakan bai'ah akademik. Pada 16 April 2026, keputusan peperiksaan STPM semasa 1 tahun 2026, peringkat SMKA Falahiyah Pasir Pekan. Tahniah dan syabas pelajar cemerlang atas pencapaian 4.0 PNGK terbaik, Muhammad Syakir bin Mat Yusof dan juga Adam Haikal bin Adnan. Pada 18 hingga 19 April 2026, pada pukul 8 pagi hingga 12.30 hari, SMKA Falahiyah telah pun menjadi tuan rumah bagi kejohanan memanah MSS di Tumpat 2026. Program lawatan penada aras dan perkongsian hadis 40 Imam Nawawi SK Seri Kemudi bertempat di SMKA Falahiyah pada 20 April 2026. Pada 23 hingga 25 April 2026, lawatan penada aras benchmarking putera telah pun diadakan di SMKA Mahat Hamidiyah. Itu sahaja liputan bulan ini. Sekian berita Al-Falah. Jangan lupa saksikan slot khas Buletin Al-Falah di TV PSS My Falah Channel. Sekian, Assalamualaikum dan salam hormat.